نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur di atas anugerah Allah. Bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakanlah kepada kita, yang selalu kita sebut dan juga dinyatakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani kasiru minan nas. Kata Nabi, ada dua nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Tetapi kata Nabi, banyak orang lupa, banyak orang lalai di atas nikmat-nikmat yang Allah sebut. Antaranya dia sebut nikmat yang dilupai oleh ramai manusia adalah nikmat sihat, nikmat masa depan. Nikmat ni kadang-kadang kita tidak merasai kecuali di saat kita jatuh sakit, di saat kita disibukkan dengan keadaan dan sebagainya, barulah kita merasainya. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak ambil peluang ucapkan tahniahlah kepada semua para jamaah yang dapat hadir pada malam ini. Kerana untuk hadir di masjid surau ni atau ke kelas-kelas ni adalah luar biasa. Bukannya biasa-biasa, luar biasa. Sebab ramai kawan-kawan sahabat kita di luar sana, mereka berhajat nak mari tetapi terhalang. Ada yang sibuk dengan tugas, ada yang sibuk dengan keluarga, ada berbagai-bagai dan bermacam-macam. Di saat orang lain sibuk, tiba-tiba Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah berada di dalam majlis-majlis yang sebegini, insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kita mari ke majlis ilmu ni bukan sekadar nak memenuhi ruang dan masa yang lapang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang pergi mana-mana majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu, maka dikatakan dia sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju ke syurga Allah. Sebab apa? Majlis-majlis ilmu ini diibaratkan seperti taman-taman syurga. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu kita mari ni rasa senang, mari ni rasa lapang. Mari ni kita tak fikir dah apa yang berlaku di rumah, kita mari di sini. Sebab itulah bagaimana kita nak hilangkan stres, nak hilangkan tension, nak hilangkan pelbagai masalah. Rawatan yang pertamanya antara lain inilah majlis ilmu, tahajud malam, baca Quran. Inilah rawatannya. Inilah rawatannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terus bagikanlah kepada kita, insya-Allah. Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bulan lepas kita telah masuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan zikir-zikir dan doa-doa. Zikir-zikir dan doa-doa. Kita dah baca dan sampailah kita
kepada tajuk yang kita baca dulu, zikir yang utama. Habis sampai tajuk itu. Jadi malam ni kita masuk adab berzikir. Adab berzikir. Kita nak berdoa ada adab, kita nak berzikir ada adab, kita nak duduk dalam majlis ilmu pun ada adab. Sebab itulah Imam Ghazali tulis satu buku namanya Ihya Ulumuddin. Kehidupan dalam beragama ni dia letak adab-adab. Nah, adab berzikir, adab makan, adab tidur, adab semua adab. Kenapa? Kerana adablah yang nak menentukan baik ataupun buruk ilmu tadi. Orang yang tak ada adab dapat ilmu, ilmu tidak memberi apa-apa manfaat. Sebab itu kata ulama, mana yang perlu didahulukan antara adab dengan ilmu. Jadi jawab ulama, perlu didahului adab daripada ilmu. InsyaAllah kita yang beradab, ilmu memberi manfaat. Tapi ilmu yang tidak beradab tidak memberi apa-apa kesan. Wallahu a'lam. Jadi kita masuk malam ni bab adab berzikir. Adab berzikir. Jadi kata pengarang, ketahuilah, moga-moga Allah merahmati kamu, bahwasanya zikir itu mempunyai beberapa adab dan tertibnya. Ada adab, ada tertibnya. Ni kata tok guru kita, kata pengarang kita, kata ulama. Sebab itu dia kata bahwasanya menghadirkan hati ketika lisan sedang berzikir. Allahu Akbar. Menghadirkan hati di saat lisan menyebut. Contohnya kita duk berzikir, la ilaha illallah, duk sebut zikir, di hati menjawab tiada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah. Itu zikir tu. Tu maknanya, itulah menghadirkan hati di saat ataupun ketika lidah menyebut. Kalau kita baca yang lepas, kata Imam Ghazali, dia kata apa, zikir itu terbahagi kepada 4 kategori. Berzikir tu yang kita baca bulan lepas. Kalau kita ingat lagi lah. Tak apa, tak ingat, kita ulang balik. Sebab itu dia kata yang pertama, zikir dengan lisan saja. Mula dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tak ada di hati. Tak ada di hati, hati tak ingat apa. Dan yang kedua kata Imam Ghazali, zikir dengan hati berserta lisan, tetapi paksa juga hati itu untuk mengingatinya. Payah juga tuan-tuan. Dia sebut di mulut saja, tak ada di hati. Tapi yang kedua ni ada di mulut, tapi paksa hati, didik hati, ajar hati supaya mengingati Allah. Yang kedua. Yang ketiga katanya zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa. Tadi dipaksa, ni tak dipaksa juga. Maknanya ni prosesnya. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak melakukan ibadat, memang awal-awalnya susah. Susah tuan-tuan. Ana dulu mengaji tu guru ana sebut. Kalau zaman Imam Ghazali, dia suruh kita berzikir harian 1000 kali. Kan? Macam hari ni, hari Sabtu, la ilaha illallah. La ilaha illallah berapa? 1000 kali. Zaman Imam Ghazali, zaman tu internet tak ada lagi, media sosial tak ada lagi. Jadi pada masa tu pun dia suruh sebut dah sebanyak 1000 kali. Kalau hari ni macam mana tuan-tuan? Macam mana? Kata Tok Guru anak, kita hari ni sekurang-kurangnya 3000 kali. Masya Allah. Kata kawan-kawan, kalau 3000 kali tak boleh buat kerja lain dah Ustaz. Soalan tu, betulkah tuan-tuan? Contohnya lah,
kalau kita sebut la ilaha illallah sebanyak 3,000 kali, agak-agak sampai sejam tak tuan-tuan? Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Kalaulah kita letak sejam, kita masih berbaki 23 jam. Kenapa kamu kata kalau duk zikir sampai 3,000 tak boleh buat kerja lain? Allah. Tapi tak apa tuan-tuan, kita tak sampai pun 3,000, boleh buat 1,000. Tak sampai 1,000 pun dapat buat 500. Tak dapat juga 500, dapat buat 100. InsyaAllah 105 minit ya tuan-tuan. InsyaAllah boleh. Sebab dikatakan zikir itu memberikan ketenangan kepada kita. Sebab itu apabila dia sebut la ilaha illallah, hati dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun kita nak sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita nak sebut, hati pun dia sebutlah Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah lah yang maha besar. Kita nak sebut begitu. Allahu akbar, masya-Allah. Ini yang disebutkanlah oleh ulama kepada kita. Allahu akbar, masya-Allah. Jadi maknanya menghadirkan hati ketika lisan sedang berzikir itu adalah salah satu tertib zikir yang terpenting dan yang sangat-sangat dituntut. Inilah zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik. Tapi kalau duk zikir saja di lisan, hati tak ingat, masih lebih baik daripada orang tak berzikir. Dia berzikir je tapi hati tak ingat apa. Lebih baik daripada orang tak berzikir. Allahuakbar. Itu di antara lain lah. Maka inilah antara yang paling dituntut untuk dilaksanakan. Maka dengan sebab itu kata ulama, hendaklah kamu menjaga dan memelihara ini, zikir ini sebaik-baiknya. Ini dia suruhlah kita buat yang terbaik. Jagalah. Ingatkan, sebutnya di mulut, hadirnya hati kita. Sebab itu kadang-kadang orang dia lebih suka berzikir dengan bilangan banyak. Alhamdulillah. Tapi bagi kita yang pentingnya adalah zikir yang berkualiti. Yang berkualiti. Misalnya kita berzikir 100 kali tapi dengan kehadiran hati, jauh lebih baik daripada berzikir 1000 tapi tidak kehadiran hati. Itu maksudnya lah. Itu maksud yang nak disampaikan dan nak disebutkanlah kepada kita lah, nak dinyatakanlah kepada kita. Sebab itu dia kata orang yang berzikir tidak akan mencapai sesuatu faedah daripada faedah utama zikir dan tujuannya yang utama, melainkan dengan kehadiran hatinya, bersama-sama dengan hatinya. Itulah antara lain, di antara lain yang disebutlah kepada kita. Maka di antara tertib zikir, hendaklah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan baik sikapnya lahir dan batinnya. Ni orang yang nak berzikir ni nak kena bersih diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Tapi mulut dia sebut zikir tapi rasa orang tu tak betul, orang ni tak betul, itu salah, ini salah, tak jadi. Buangkanlah seluruh penyakit mazmumah dalam diri kita. Penyakit riyaknya, penyakit ujubnya. Allahu akbar. Buang itu semua. Allahu akbar. Maka dengan sebab itulah kata ulama, hendaklah dia bersuci terlebih dahulu dan dalam keadaan bersih. Ni orang nak berzikir. Berzikir ni boleh bila-bila dan di mana. Tapi adabnya, di saat kita nak berzikir,
dia suruh kita sucikan diri kita. Suci daripada hadas dan juga kita dalam keadaan berwuduk. Sucilah, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Ni nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, masya-Allah. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita. Dan hendaklah dia khusyuk kepada Allah ketika mana dia berzikir. Sebab itu kalau zikir di lisan, ingat di hati, insya-Allah kita tak lalai. InsyaAllah tak lalai. Jangan berzikir setengah-setengah tempat kematian. Tahu tuan-tuan, tempat kematian. Lah ni tak ramai no. Dulu orang buat di rumah. Kalau berlaku kematian buat di rumah. Lah ni buat di masjid, di surau, tak nampak lah. Zikir dia mana? Berzikir ataupun buat tahlil di rumah. Ya. Dia ada tiga peringkat. Mula-mula macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk dia dua, la ilaha illallah, la ilaha. Masuk dia tiga, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Tak mau macam tu tuan-tuan. Biar sebut bagi betul. Tak apa, tak banyak pun tak apa. Tapi kalau betul banyak, itu lagi baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bunyi la ilaha itu. Tak mau tuan-tuan. Kita nak buat bagi betul-betul. Allahu akbar, masya-Allah, masya-Allah. Itu antara yang diajarlah kepada kita lah. Wallahu a'lam. Itu antara lain yang disebutlah kepada kita. Dan di samping itu kita sentiasa mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tiada dah Tuhan kecuali Allah. Itu antara lain disebutlah kepada kita. Di samping itu kita menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat itu dianjur kepada kita. Dan dia kata menundukkan kepala, bertenang semua anggota seperti dalam keadaan kita sembahyang. Maknanya nak berzikir ni adalah dengan kita tengok ke tempat sujud ataupun tunduk di tempat di hadapan kita, seolah-olah kita duduk macam mana kita solat. Maknanya tidaklah tengok kanan kiri, atas bawah dan sebagainya. Itu adab dia. Itu di antara adab-adab dalam kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi juga katanya dituntut dari seorang hamba itu sentiasa berzikirlah kepada Allah pada semua hal keadaan, pada setiap waktu. Cubalah dirimu mencontohi tertib-tertib yang kami sebutkan tadi, katanya. Maknanya nak berzikir bukannya terikat di dalam masjid, dalam surau. Bukan nak terikat dengan tempat-tempat yang tertentu. Di mana-mana boleh. Di mana-mana boleh. Yang Allah sebut, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia suruh kita mengingati Allah ni tak kira sama ada kita berdiri kah, kita duduk kah, kita berbaring dan sebagainya. Allahu akbar. Sebab itulah kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang Allah uji dengan kesakitan, uji dengan sakit. Ada di antara mereka yang duduk terbaring. Tak boleh lagi nak bangun duduk, terpaksa kena bantuan, duduk dalam keadaan terbaring. Tapi kita pergi ziarah dia, kita tanya macam mana sekarang, dia kata alhamdulillah. Dalam keadaan macam ni pun dia boleh lagi duduk berzikir kepada Allah. Dia kata boleh sebut subhanallah walhamdulillah, Allah akbar, sekian-sekian banyak. Masya-Allah tuan-tuan. Itu orang yang terbaring tak boleh buat apa. Tapi orang yang boleh bergerak ke sana ke sini tak berzikir kepada Allah, pelik lah. Jadi pelik lah.
Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah, Allah bagi ruang kita dapat sama-sama kita berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut seperti bersuci terlebih dahulu, menghadap kiblat dan sebagainya pada setiap kali berzikir. Sebagaimana keadaan orang-orang yang berkhalwah. Berkhalwat ni bahasa Melayu ni duduk berdua-duaan, kan? Yang ditangkap, yang didakwanya berkhalwat. Berkhalwah ni maknanya dia duduk seorang-seorang, asing-asing, tak bercampur dengan manusia lain. Contoh di saat kita bangun di tengah malam, orang lain tidur belakang, kita dah duk berbisik-bisik dengan Allah, duk mengadu dekat Allah, duk cerita dekat Allah apa masalah yang kita hadapi. Baik, itulah tuan-tuan, kita ni semua ada masalah belaka. Ada masalah. Orang kata ustaz tak ada masalah ke? Ustaz lagi banyak masalah. Ada masalah belaka, masalah. Tapi apa jalan penyelesaian untuk menghadapi masalah ni, tuan-tuan? Semua orang ada masalah. Tak ada orang tak ada masalah. Kadang-kadang masalah berat, masalah ringan, masalah kecil, itu cerita lain. Tapi semua ada masalah. Maka kita pun carilah, kalau masalah keluarga cari kaunselornya, masalah agama cari ustaznya, berbagai-bagai. Boleh ke? Boleh. Tetapi jangan lupa, utamakanlah untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hari ini adalah jemputan Kenuri di Jenderang, Kenuri Jenderang. Alhamdulillah lah, jumpa ramai kawan-kawan. Dalam banyak-banyak tu jumpalah satu keluarga, kawan lama. Dia pun panggil, pergilah dia. Duk sembang cerita-cerita. Dia pun tanya, adakah ustaz apa-apa doa? Nak minta doa. Kita pun tanya, doa apa? Dia pun senyum-senyum lah, saya kata. Ni lah kata nak minta doa anak-anak. Doa anak-anak ni. Tak jelas dia doa anak macam mana. Macam mana? Dia pun ceritalah nak hajat supaya anaknya bertemu dengan jodoh dan sebagainya. Hatunya secara mudah kita sebut, jodoh ni Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Allah tentukan. Katakanlah dia tak dapat jodoh, tapi mungkin dia lebih baik daripada orang yang berkahwin. Kita tak tahu. Tak tahu. Jadi anak kata, jangan lupa, hak yang Allah nak bagi tak bagi, cerita lain. Tapi usaha kena ada. Usaha kena ada. Apa usahanya? Usaha kena carilah. Dengan manusia kena cari, dengan Allah pun kita kena cari. Nak cari dengan Allah macam mana? Kita nak kena bermunajat dengan Allah. Kita nak kena minta dengan Allah. Kerana yang nak bagi pertemuan jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya tak berjumpa juga, tak apa, kita dah ada usahanya. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Allahuakbar. Jadi anak pun bacalah doa kat dia. Baca-baca tak ingat dah ustaz, dia kata. Dia kata tak apa, ustaz balik tulis hantar mari ke dia. Tapi tak tulis lagi dah. Allah nak ceritanya sampai begitulah tuan-tuan. Apa pun jangan lupa, nak berdoa, nak berzikir ni ada masa-masa tertentu, ada tempat-tempat yang tertentu. Pada masa tertentu. Misalnya pada hari Ashura, pada hari Arafah, waktu lepas sembahyang, waktu di tengah malam tahajud dan sebagainya. Allahu akbar. Masya-Allah. Ini antara yang disebutlah dan juga yang dinyatakanlah kepada kita. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi jika sebagaimana keadaan orang-orang yang berkhalwah
dan dia menyingkirkanlah diri, menyingkirkan diri dia, ataupun dengan kata lain dia mengasingkanlah diri dia daripada masyarakat untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah. Jika katanya tidak boleh bertertib seperti yang kami sebutkan halnya, dia katakan kebanyakan orang hari ini, maka seharusnya dia menentukan satu masa untuk duduk berzikir, untuk nak melengkapkanlah diri dia berhubung dengan tertib-tertib itu. Kadang-kadang tuan-tuan payah nak cari masa 10-15 minit nak duduk berzikir ni. Payah. Kadang kitanya nak berzikir, kawan-kawan maghrib jumpa sembang dulu. Dah. Maka kata ulama, mucarilah mana-mana satu tempat yang boleh mengasingkan diri dengan orang ramai. Tak ada dah masa yang paling mudahnya bangun tengah malam ataupun bangun di waktu sahur. Kita tidak ada dah rasa bangga riak dengan siapa-siapa. Yang disebut oleh ulama, inilah perlu kepada amal-amal yang tersembunyi. Amal-amal yang tersembunyi. Inilah masa peluangnya untuk kita nak laksanakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini di antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan bagitulah katanya tertib-tertib lain yang tidak kami sebutkanlah di sini. Maka dengan sebab itulah dia kata, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga sedang terlentang, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang dah sebut tadi. Boleh berlaku tuan-tuan, boleh berlaku, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi adab-adab zikir, kemudian kita masuk, jangan lalai daripada berzikir. Sebab kita ni masa duduk hidup ni tak pernah berzikir, tak pernah bertahlil. Tiba-tiba mati baru nak buat tahlil. Orang Melayu buat tahlil lah. Tak apalah nak buat tu. Tapi bagaimana kita sendiri tak pernah buat, kita sendiri tak pernah beramal. Macam Nabi sebutlah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah mereka yang sedang nazak tadi, la ilaha illallah. Pengalaman kita, ada orang yang boleh sebut la ilaha illallah, ada orang yang tak boleh sebut. Walaupun kita berulang kali sebut. Sebab apa? Dia tak pernah sebut. Wallahualam. Wallahualam. Tapi jangan pula tuan-tuan hukum ni, ni neraka punya ni. Jangan. Kita tak tahu, itu di sisi Allah lah. Tapi anak-anak cerita ada, tak boleh nak berzikir tuan-tuan. Dia tak boleh berzikir. Ni bukan zaman kita, zaman Nabi dulu. Ada berlaku seorang sahabat. Sahabat ajar dia, laqinu mautakum, ajar dia, tapi dia tak boleh nak berzikir. Jadi pergilah kat Rasulullah, mengadu kat Rasulullah. Kemudian dapat puncanya, kerana sahabat ni pernah menyakiti ibu dia. Dia memberi keutamaan kepada isteri daripada ibunya. Ibunya terasa hati. Ni kisah dia hanya tak boleh nak mengucap. Jadi kata Rasulullah, pergilah cari kayu api, kita buat satu rumbun api, kita bakar dia. Ni sahabat tadi nak dibakar. Maka dengar hatu ibu dia tadi kata, aku maafkanlah ya Rasulullah anak aku tadi. Aku maafkanlah anak aku tadi. Lalu sahabat aku ajar mengucap, boleh mengucap. Allahu Akbar. Baik, itulah orang yang derhaka kepada ibu bapa termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar.
Sebab itu dah dia sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia suruh kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Allah alam ni ada kesnya sampai tak boleh nak mengucapkan. Allahu akbar, masya-Allah. Ini antara lain. Nah, jadi janganlah lalai dari berzikir. Jangan, hendaklah dia kata berhati-hati supaya tidak lalai dari dan berzikir pada setiap masa dan waktu, kerana lalai dari mengingati Allah menimbulkan bahaya yang cukup besar, sangat besar. Dia kata, Nabi sebut, man qa'ada maqdan lam yuzkarillahu fihi illa kanat alaihi minallahi tirah. Kata Nabi, barang siapa yang duduk di satu tempat seraya tidak mengingati Allah ketika itu, melainkan ia akan merasakan penyesalannya. Allahu akbar. Duduk mana-mana, tidak mengingati Allah, tidak ingatkan Allah, mendatangkan sesalan kepada kita. Allahu akbar, masya-Allah. Sebab itu apabila kita duduk dalam majlis ni, sekurang-kurangnya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Ini disebut kepada kita. Sebab itu dia kata, ada kalanya syaitan turut menguasai manusia yang lalai itu, lalu dihalangnya orang itu daripada berzikir kepada Allah disebabkan kelalaian yang telah membelenggu dirinya. Itu dia. Adalah punca-punca yang menjadikan kita lalai sampai tak sempat. Itulah kata ulama, orang yang paling malang berlalunya satu hari sampai tak sempat baca Quran. Masya Allah. Berlalunya satu hari tak sempat baca Quran. Tapi baca WhatsApp, 100 WhatsApp masuk, baca belakang. Tapi tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak berzikir. Allahu akbar, masya Allah. Lebih-lebih lagi lah tak sempat bersemayam berjamaah dan sebagainya. Allahu akbar, masya Allah. Ini antara yang diperingatkanlah kepada kita lah. Sebab itulah Allah berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, dalam surah Al-Zukhruf ayat 36. Allah kata, barang siapa yang membelakangi berzikir, maknanya tak berzikir, yakni mengingati kepada Allah yang Maha Pemurah, akan kami jadikan baginya syaitan yang akan menjadi rakan kepadanya. Allah wa huwa lahu qarin. Allah bagi syaitan kawan dia. Sebab itu orang yang berkawan dengan syaitan ni, tuan-tuan, tak ada kerja lain dah. Sebab syaitan ni dah pernah membuat aku janji dengan Allah, dia akan menoda, akan mengganggu manusia. Dia minta dah. Tapi yang tak dapat, mereka yang menjaga agama, mereka yang melaksanakan syariat, mereka yang sentiasa berzikir dan sebagainya. Hak yang lalai, bagi kat dia, jadi kawan dengan dia. Jadi syaitan ni tak ada lah nak ajak hak baik ni, semua akan ajak benda-benda yang salah dan yang dosa. Allahu akbar, masya-Allah. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita. Termasuklah Allah sebut di dalam surah Al-Mujadalah, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Syaitan telah menguasai ke atas diri mereka sehinggalah ia melupakan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Apabila syaitan dah menguasai,
maka dia akan lalailah, tak ingatlah dengan Allah, dia ingatlah benda-benda yang lain. Dulu-dulunya anaknya duduk di USG Subang Jaya sebelum pindah mari duduk di Putrajaya ni. Di Putrajaya ni orang Islam dengan yang bukan Islam tu lebih kurang. Jadi kebanyakan orang Islam ni diletaklah di depan pintu dia tu. Ada letak ayat kursi, ada letak ayat 1000 dinar, ada letak apa 4 qul dan macam-macam lah, nak menandakan orang Islam. Alhamdulillah. Putrajaya ada ke? Putrajaya tak ada dah, Islam Melaka dah. Islam Melaka lah. Mungkin orang bukan Islam lah kot letak dia punya patung tu, ni rumah bukan Islam, tapi lebih daripada 99.9 ya Islam Melaka lah kot. InsyaAllah tak perlulah tak kot. Tapi itu cerita Subang Jaya. Kemudian adalah orang tanya, dia kata, orang kata kalau letak ayat kursi tu syaitan tak masuk rumah. Tapi dia kata rumah kami ni jadi panah. Tahu jadi panah ni? Jadi panah ni maknanya kehidupan dalam keluarga tu tak tenteram. Ada sajalah tak kena. Kadang-kadang isteri, kadang-kadang suami, kadang-kadang anak-anak, jadi tak tenteram. Tapi kami dah letak tu ayat kursi. Kita pun jawablah secara hikmah. Kita kata mungkinlah syaitan hari ni dah pandai dah kot. Dia tak masuk ke pintu depan, tapi dia masuk ke jendela juga. Kita sebut gitu kat dia. Jawab secara kasar sikit. Kita letak tu berapa lama dah? Sejak masuk 10-15 tahun, tapi sekali pun tak pernah baca. Yang dia suruhnya kita baca, dia suruh kita ingat tentang kebesaran Allah. Kalau gantung gitu, duk gantung situ ayat tentang baca ada. Allahuakbar. Tapi tak bolehlah cakap lebih-lebih lagi dah. Cukup cakap tu lah. Cakap lebih lagilah. Jadi musuh dan sebagainya. Itu cerita kata. Sebab itu orang yang letak depan rumah dia tu apa-apa pun tulis bismillah, maka kita pun bismillahirrahmanirrahim. Letak assalamualaikum sebelum masuk dalam rumah, assalamualaikum. Itulah kaedahnya lah. Barulah ada apa kita kata hikmahnya dan kelebihannya lah. Allahu akbar, masya-Allah. Jadi dengan kata lain, seseorang mukmin seharusnya lah ia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Yang kita kata 10,000 tak boleh 10,000, 3,000 tak boleh 3,000, 1,000, ataupun mengikut kemampuan kita lah. Tapi dia suruh memperbanyakkan kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia kata isnani fawqaha jama'atun, lebih daripada 2 tu kira banyak. Lebih daripada 2 tu banyak. Masya-Allah. Semalam kabila hari Rabu baru ni adalah satu kuliah. Ayat yang Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni Allah kata aku berselawat, aku dan Rasul berselawat ke atas Nabi. Untuk itu wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi. Jadi ulama-ulama berbeza pandangan berapa banyak nak berselawat ke atas Nabi. Misalnya hari Jumaat dia kata perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi. Berapa banyak?
Jadi dalam ayat ini ada ulama kata berselawatlah ke atas Nabi ketika dan di saat kamu sembahyang. Maka Imam Syafi'i menjadikanlah dalam sembahyang itu adalah berselawat ke atas Nabi. Kan kita baca tahiyat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu satu pandangan. Jadi maknanya kalau kita sembahyang 5 waktu tu ada dah 5 kali lah. Tak termasuk yang sunat-sunat lagi. Tapi ada pandangan kata sekurang-kurangnya hendaklah kamu berzikir sekali dalam hidup kamu. Masya Allah, sekali dalam hidup. Ini selesai semua. Semua kita berzikir, berselawat dah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah dengan selawat sekali ini? Wallahu a'lam. Cukup. Baik itu minggu lepas kami guru-guru takmir di wilayah persekutuan ini dijemput menghadiri satu kelas tafaqquh fiddin yang dibuat di Masjid Sayyidina Umar Damansarahi. Kita duk Putrajaya ni fikir banyak kali nak pergi tak pergi. Tapi guru takmir wajib kena pergi. Jadi daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Masya Allah. Pergi ya. Salah seorang pensyarah tu daripada Kusim Syarah. Dia pun cerita yang agak ada kelainannya. Kita duk faham selama ini kata Nabi umat Muhammad ni akan berpecah kepada 73 firqah. 73 firqah. Kumpulanlah firqah tu. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu je. Siapa yang satu tu? Mereka yang mengikut Nabi dan mengikut para sahabat Nabi. Itu yang masuk surga, alim surga belakang. Tapi kami pergi, doktor ni kata, dia bawa mari satu dalil. Dia kata semua masuk syurga kecuali satu. Kan? Berlawan dengan kita dah faham tu. Hak nu 73 semua masuk neraka kecuali satu. Dia pula bagi semua masuk syurga kecuali satu. Apa yang masuk syurga? Yang kata semua 72 tu masuk syurga macam mana? Dia kata Nabi sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah masuk syurga. Ni kita semua bakal syurga belakang. Itu yang buat dosa buat apa? Itu biasalah orang buat salah kena dihukum, kena dibalas. Habis dia balasan tadi, dia keluarlah balik, masuklah syurga. Dia ambil lah macam orang kena penjara, kena 10 tahun kesalahan dia. Habis 10 tahun tu habislah. Jadi itulah dia sebut kepada kita. Yang satu tu yang tak masuk syurga tu orang yang ingkar, orang kafir dan sebagainya lah. Jadi terserah pusing tak tuan-tuan. Kita akan masuk syurga bersama. Tapi ada orang boleh masuk cepat, masuk lambat tu cerita lain. Tapi mesti berusaha untuk menjadi kumpulan pertama menuju ke syurga Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah. Satu puak tu berduyun-duyun pergi menuju syurga Allah. Wa futihat abwabuha, dibuka pintu-pintunya. Masya-Allah. Ni disambut ahli syurga. Futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah masuk dalam syurga berduyun-duyun ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga. Bagi laluan azan kan. Dia tak bunyi yang masya-Allah. Dia ikram lebih. Jadi kita pun tak dengar.
Masya-Allah, bagi laluan azan insya-Allah. أشهد أن لا إله لا حول الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم amin. Jadi disebutlah kepada kita seseorang mukmin seharusnya lah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya sebagaimana sebaiknya sifat seorang munafik. Sebaliknya sifat seorang munafik semestinya tidak berzikir kepada Allah kecuali sikit sangat. Itu disebutlah kepada kita. Inilah yang dirakamkan dan disebut oleh Allah, yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. An-Nisa ayat 142. Mereka riak kepada manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sahaja. Maka dengan sebab itu mari sama-sama kita melazimkan diri kita untuk berzikir kepada Allah dan menjadikan berzikir itu sebagai amalan rutin harian kita dan menjadi senjata
untuk kita nak menghalau syaitan, di samping kita nak mencegah sifat was-was di dalam diri kita. Itulah yang disebut oleh satu riwayat, anna syaitan ja'i'un ala qalbil 'abd fa idza zakarallah khanisa wa idza ghafala waswasa lahu. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu, dia kata, membelit hati-hati manusia. Jika dia berzikir, syaitan tadi, apabila jika ia berzikir kepada Allah, maka syaitan pun terpukul ataupun dikatakanlah khanis. Ni maknanya dilakukan sesuatu ke atasnya. Jika ia alpa, syaitan menwas-waskannya lagi. Itulah antara lain yang disebut. Maka dituntut untuk membiasakan diri dan melazimkanlah berzikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Yang mana sekali peristiwa pernah seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau telah mengajarku banyak daripada hukum-hukum Islam. Kini perintahkanlah aku untuk membuat sesuatu yang boleh aku bergantung kepadanya. Lalu Nabi sebut, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Biasakanlah lidah kamu dengan berzikir kepada Allah. Banyakkan hukum hakam ni, tapi kalau kamu melazimkan diri untuk berzikir kepada Allah, insya-Allah kamu termasuk orang-orang yang baik atau orang yang terbaik daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kelebihannya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan, kekurangan itu adalah daripada diri saya sendirilah. Jadi saya minta maaf dengan tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi pada perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusla wa min nafsin la yustabalu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.